Selalunya kita kenal dengan jenama Cessna sebagai manufakturer kapal terbang ringan dan komersial. Namun, Cessna pernah membina pesawat tempur. Cessna A37 Dragonfly atau Super Tweed adalah pesawat serang ringan berkuasa jet yang direka dan dihasilkan oleh pengeluar pesawat Amerika Cessna. Ia dibangunkan semasa Perang Vietnam sebagai respon pihak tentera untuk menggantikan pesawat yang semakin menua seperti Douglas A1 Sky Raider sebagai pesawat counter-insurgency yang baru. Penilaian rasmi Tentera Udara Amerika Syarikat terhadap pesawat tempur Tweed T-37 untuk misi counter-insurgency telah dijalankan pada akhir 1962. Selepas itu, ia disimpulkan bahawa ia boleh diubah suai untuk melaksanakan peranan itu dengan berkesan. Maka pesawat A-37 berorientasikan serangan secara langsung diperolehi daripada model T-37. Secara kasarnya, pesawat A-37 ni mempunyai berat dan tujuan enjin 2 kali ganda dari pesawat T-37. Ini bagi membenarkan sejumlah besar peluru dibawa bersama dengan durasi penerbangan yang lama serta misi tambahan avionics. Kumpulan awal sebanyak 25 buah A-37A telah dikerahkan ke Vietnam di bawah program penilaian Dragonfly pada Ogos 1967. Mereka beroperasi dari pangkalan udara Bin Hoa untuk pelbagai misi, termasuk sokongan udara dekat, pengiring helikopter, forward air control dan serangan malam. Pesawat ini terbukti efektif yang membawa kepada United States Air Force mengeluarkan kontrak kepada Cessna untuk Super Tweed yang dipertingkatkan yang dinamakan A-37B pada awal tahun 1967. Ia sebahagian besarnya dikendalikan di Vietnam Selatan serta di negara jiran Laos dan Kemboja. Mereka biasanya menerbangkan misi sokongan udara dekat dengan penyelarasan dengan pasukan darat Amerika Syarikat. A-37 ni terbukti dengan penyelenggaraan yang agak rendah, tepat dan mengalami kerugian pertempuran yang agak sedikit.